Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah kerana Allah bagi kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam majlis ilmu setelah 2 bulan lebih juga kita tangguh. Kemudian pada hari ini insya-Allah kita mulakan kuliah ataupun pengajian kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Kita masih lagi berada di dalam tajuk As-Sabru, sabar, pada muka surat. Mudah-mudahan betul lah kita sambung ya. 83 tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sabar ya. Sebelum ini banyak dah kita cerita tentang sabar, dan kita pada malam ini kita mulakan daripada hadis yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tu. Situ ya. 382 kita ambil sikit di bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Qadir Isa wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin. Syekh menyebut di bawah ini dipaparkan sedikit daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang sabar. Muka surat 382, hadis yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma u'tiya ahadun min 'ata'in, tidaklah diberikan kepada seseorang min 'ata'in, daripada pemberian, khairan, yang lebih baik, wa awsa', dan lebih luas, minas sabri, selain daripada kesabaran. Maknanya pemberian yang Allah beri kepada seseorang manusia yang terlalu baik dan terlalu luas nikmatnya dan juga ganjarannya, yang paling besar ialah nikmat kesabaran. Seseorang manusia bila boleh sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada dia, bila boleh sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik untuk diri dia. Allah bila dia nak angkat darjat manusia pun dia bagi ujian juga, tapi dia menjadikan seseorang itu sabar. Fasabbarahu ala dhalik, bila dia jadikan seseorang itu sabar setelah menanggung derita, susah, sedih, payah, derita, maka bila dia lepas ujian itu dengan cara sabar, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka darjat dia yang Allah nak kurniakan kepada dia pun Allah kurniakan. Maknanya itu salah satu. Dan yang kita dengar sebelum ini, Allah naikkan darjat dia, Allah gugurkan dosa dia, Allah hapuskan kesalahan dia, Allah angkat darjat dia, itu semua adalah kelebihan. Jadi ini disebut di sini khairan wa awsa', yang terbaik dan juga yang lebih luas manfaatnya, kelebihannya, keagungannya berbanding sabar. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak-banyak ayat Al-Quran, banyak nikmat yang Allah bagi, banyak kelebihan yang Allah bagi tentang pelbagai sifat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, tetapi tidak sama dengan kelebihan yang Allah kurniakan kepada orang yang sabar. Kerana kesabaran ni ajrahum bighairi hisab, ganjaran dia disebut dalam Al-Quran tanpa perhitungan. Tak boleh kita nak hitung, tak boleh kita nak kira nikmat
ataupun ganjaran yang Allah bagi kepada manusia yang sabar. Tengoklah bagaimana Nabi bersabar dalam berdakwah kepada kaum masing-masing, sehingga ada Nabi yang digergaji, ada Nabi yang dibunuh, ada Nabi yang dipukul sehingga pingsan dan sebagainya. Pelbagai jenis penderitaan yang ditanggung. Jadi dalam ramai-ramai Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dan angkat darjat mereka dan disebut sebagai ulul azmi minar rusul. Mereka ini tabah, cekal, sabar menanggung penderitaan daripada kaum masing-masing. Maknanya di sini setiap manusia yang Allah bagi ujian, bila dia sabar, kedudukan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila dia tidak sabar, maka dia gagal dalam menempuh ujian yang Allah bagi. Ujian ni yukrimul mar'u am yuhan, disebut oleh alim ulama, bila ada ujian, sama ada ujian itu akan memuliakan kita, am yuhan, ataupun akan menghina kita. Kalau kita lepas ujian itu, mulialah kita. Kalau kita gagal ujian itu, hinalah kita. Sama juga dengan ujian di dunia pun. Bila buat SPM, kerajaan Malaysia buat ujian SPM ataupun peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, STPM, sijil tinggi pelajaran Malaysia. Bila kita berjaya dengan cemerlang, glamour lah orang tersebut, mulia. Oi, bagus bah keputusannya. Tapi bila hina, bila gagal, hina. Ambil ujian dengan tak ambil ujian. Bila ambil, kita gagal. Dengan tak ambil ujian, lebih baik tidak ambil ujian. Orang tak tahu kita tu gagal kalau kita tak ambil. Tapi orang tanya, ambil SPM, ambil, dapat berapa? Semua E, gagal. Oi, teruk Pak Anu. Tapi ambil SPM, tak ambil. Oi, jadi tak ambil lah. Jadi tak ambil, orang tak tahu kita gagal ke lulus. Maknanya tak ambil ujian berbanding ambil ujian, gagal kesemuanya adalah lebih baik tak ambil lagi. Tapi hidup di dunia ini semuanya ujian. Setelah kita dilahirkan, kita diuji daripada peringkat permulaan sampailah ke penghujung hidup kita. Nak tak nak, kita kena lalui kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Apa-apa pun dia datang daripada Tuhan kita yang menciptakan kita. Hadis yang kedua, An Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, daripada Suhaib bin Sinan, Suhaib berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, pelik, hairan ataupun ajaib, li amril mu'min, urusan hidup orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusan dia untuk diri dia tu semuanya mengandungi kebaikan untuk diri dia. Allah ciptakan, asal dia ni betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kehidupan yang dilalui itu adalah kebaikan untuk diri dia. Allah jadikan begitu. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan perkara ini tidak berlaku kepada seseorang individu kemudian kecuali individu itu individu yang beriman. Yang baik bagi dia semua sekali siapa? Orang beriman. Kalau orang tak beriman, ada baik untuk kehidupan dia, ada tak baik. Ada yang disuka, ada yang tak suka. Tapi kehidupan orang yang beriman semuanya disuka. Kenapa? Sebab semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dia redha semua dengan ketentuan Allah. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, perkara ini tidak berlaku kecuali bagi diri seorang yang beriman. In asabathu sarra, jika dia ditimpa oleh sarra, maksudnya kesenangan, kehidupan yang lapang, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakana khairan lahu, maka situasi begitu menjadi satu kebaikan untuk diri dia. Bila dia senang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur itu baik bagi dirinya, kesenangan itu juga baik bagi dirinya. Kenapa? Kerana dia senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asabathu darra, dan sekiranya dia ditimpa kesusahan, kesedihan, kemelaratan, kehidupan yang susah dan sebagainya, sabar, dia
bersabar, fakana khairan lahu, maka situasi begitu menjadikan diri dia pun baik juga. Situasi begitu baik bagi dirinya. Jadi susah ke senang ke, dua-dua memberi kebaikan kepada seseorang yang beriman, tapi dengan syarat bila senang bersyukur, bila susah bersabar. Itu indikator, tali ukur kepada seseorang yang nak menempuh kehidupan dengan cara yang baik. Bila senang pun kehidupan dia baik di sisi Allah, baik di sisi dia. Bila susah pun baik di sisi Allah, baik di sisi dia. Bila senang bersyukur, bila susah bersabar. Hadis yang kedua. Yang ketiga, an Yahya bin Wathab, daripada Yahya ibni Wathab, an syaikhin, daripada syaikh. Syaikh ni dalam bahasa Arab, an syaikhin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang syekh di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh ni boleh juga diterjemahkan sebagai seorang yang tua. Orang yang berusia, yang berumur, dipanggil sebagai syekh. Tidak ditentukan siapa nama di sini. Qala, beliau menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim alladhi yukhalitun nasa, seorang muslim, orang Islam yang bercampur gaul dengan manusia, wa yasbir ala adahum, dan dia bersabar di atas penderitaan yang dia tanggung daripada hasil bergaul dengan manusia. Bercampur gaul dengan manusia ni macam-macam lah perangainya, tapi dia mampu bersabar. Khairun, lebih baik. Dia ni menjadi manusia yang lebih baik daripada siapa? Daripada minal ladzina la yukhalituhum, berbanding orang yang tidak bercampur gaul dengan manusia awam umum, wala yasbir ala adahum, dan tidak sabar di atas kerenah ataupun tingkah laku mereka ataupun perangai buruk yang ada pada manusia tersebut. Ada di kalangan kita yang suka bergaul, ramai kawan sain sahabat dia. Ada di kalangan kita juga yang tidak suka bergaul. Kenapa? Nak bergaul pun jarang manusia yang baik, dia kata. Kalau bergaul banyak menimbulkan masalah daripada tidak bergaul. Macam ibu bapa kita sekarang ni kawal anak-anak daripada berkawan dengan jiran-jiran ataupun orang yang tidak dikenali ataupun yang dikenali tapi akhlak mereka tidak baik. Nabi kata, seorang muslim yang berkawan dengan orang lain dan bersabar di atas kerenah yang ada pada diri mereka adalah lebih baik daripada manusia yang awal-awal lagi tidak bercampur gaul dengan manusia. Kenapa tak bercampur gaul? Kerana tidak sanggup sabar dengan perangai manusia. Kita bercampur gaul dengan manusia ni, kalau buat baik sikit ada macam-macam benda yang dia nak pinjam, sampai beras pun dipinjam, termenung juga kita. Itu adalah lebih baik sekiranya kita mampu bersabar daripada kita langsung tak berkawan dengan dia. Jumpa pun sekadar Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sihat ke? Sihat. Lepas tu tutup pintu. Itu tidak bagus. Bagus lagi kita bercampur gaul dengan dia, tapi hendaklah bersabar. Ini manusia yang lebih baik berbanding kita langsung tidak bercampur gaul. Kenapa? Bila ditanya tak sanggup nak bercampur gaul, kenapa tidak sanggup menghadapi kerenah mereka? Pinjam motor, pinjam tak pernah hantar, seminggu kalau tak minta tak hantar. Ini pelik juga manusia, tapi ada di kalangan manusia yang begitu. Pinjam duit tak pernah bayar. Yang dipinjam ni merana juga sengsara dia, tapi sabar. Ini manusia yang lebih baik daripada langsung tak bergaul. Hadis yang seterusnya, hadis yang keempat, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Hadis yang sebelum ini yang kita sebut daripada syekh tu, daripada seorang tua. Kalau kita rujuk kitab hadis, kita akan jumpa ya. Cuma saya tak sempat nak rujuk, jadi tak tahulah siapa di sana. Kalau tuan-tuan rujuk kitab hadis, dia akan jumpa. Rujuk kitab Imam Muslim, jumpalah di situ. Tak ada dalam kitab Imam Muslim, tengok syarah dia yang disyarah oleh Imam An-Nawawi. Syarah Sahih Muslim.
disyarah oleh Imam An-Nawawi. InsyaAllah dalam tu ada, kalau kita sempat rujuk, tahulah kita siapa, walaupun tidak disebut nama. Hadis yang keempat, an Ibni Mas'udin, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyyan min anbiya'illah, menceritakan tentang salah seorang nabi di kalangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, darabahu qaumuh fa'admuh, yang mana kaum dia belasah dia, pukul dia, fa'admuh, sehingga berdarah, wa huwa yamsahud damma an wajhihi, sedangkan nabi tersebut masih mampu lagi yamsahud damma an wajhihi, sapu dia punya darah di muka dia. Nabi tersebut dibelasah oleh kaum dia, dipukul oleh kaum dia. Wa huwa yaqul, dan dia masih lagi mampu berdoa, mengucapkan apa dia? Allahumma ighfir qaumi, ya Allah, engkau ampunkanlah kaum aku, umat aku, fa innahum la ya'lamun, kerana mereka ni tidak mengerti, mereka ni tak faham apa yang aku sampaikan. Ini Abdullah Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud sebut Abdullah lah, betul lah. Nama dia Abdullah Ibnu Mas'ud, bagi tahu cerita. Dia kata seolah-olah aku lihat Nabi ni cerita, kemudian aku lihat Nabi ni sapu muka Nabi. Jadi di sini sebut Nabi yang min anbiya'illah, salah seorang nabi di kalangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama-ulama mentafsirkan salah seorang nabi ini yang berlaku adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam, berlaku kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita pasal Nabi Nuh seolah-olah benda itu, sahabat kata, Abdullah Ibnu Mas'ud kata, aku lihat Nabi sendiri bagi tahu cerita tu, aku lihat Nabi sendiri sapu darah di muka dia. Seolah-olah benda ni berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama yang menyebut, kalau tak silap saya Imam Qurtubi, dia menyebut Nabi cerita begini, sebenarnya Nabi yang tukang cerita, kemudian cerita itu mengenai Nabi juga. Nabi cerita tentang diri dia sendiri. Maknanya sebab benda ni berlaku kepada diri Nabi di dalam peperangan Uhud, sampai Nabi berdarah, kemudian Nabi sapu darah di wajah dia. Jadi benda ini Nabi cerita selepas peperangan Uhud. Nabi cerita berlaku pada salah seorang nabi di kalangan nabi-nabi Allah. Siapa? Nabi tak sebut, cuma Nabi bagi tahu tentang diri dia sendiri. Didengar oleh para sahabat. Setengah ulama kata macam-macam jenis pentafsiran alim ulama berdasarkan kepada pendapat-pendapat ataupun ihtimal-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan yang boleh diletakkan di sini. Ada kata benda ini berlaku memang kepada Nabi, tetapi benda ini telah pun berlaku kepada Nabi yang sebelum itu. Berlaku kepada Nabi sebelum itu, dan bila berlaku kepada Nabi, Nabi pun mengingati kembali kepada para sahabat dia tentang apa yang berlaku kepada Nabi sebelum ini, nak bagi tahu kepada para sahabat supaya banyak-banyak bersabar. Bukan aku sendiri je yang kena kepada kaum aku, bahkan nabi-nabi dulu juga berlaku kepada diri mereka bila berkomunikasi, bila berdakwah kepada kaum mereka. Maknanya kepada nabi yang sebelumnya pun berlaku, kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun berlaku. Jadi mungkin juga berlaku kepada nabi yang sebelum, mungkin juga kepada yang selepas, ataupun mungkin juga nabi cerita tentang peristiwa nabi yang sebelum ini dan tak berlaku kepada nabi, cuma untuk menggambarkan situasi sebenar. Nabi sampai sahabat kata nabi sapu darah di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menggambarkan nabi berada dalam situasi tersebut. Itu kemungkinan-kemungkinan dalam penafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak bagi tahunya Nabi, walaupun mereka Nabi,
tapi mereka tetap juga dibenci oleh kaum masing-masing, sehingga pelbagai perkara yang berlaku. Kalau ikut cerita macam apa yang diriwayatkan oleh alim ulama yang berlaku kepada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Nuh dipukul oleh kaum dia, digasak oleh kaum dia sehingga pengsan. Bila dia bangun daripada pengsan dia dalam keadaan amai-amai itu, sedar tak sedar dia mengangkat tangan, Allahumma ighfir li qaumi, dia baca, ya Allah ampunilah kaum aku, fa innahum la ya'lamun, mereka ini tak erti, tak tahu. Masih lagi boleh mengucapkan doa-doa yang terbaik untuk umat dia, walaupun baru saja dipukul, baru saja dibelasah. Itulah yang berlaku kepada Nabi. Nak bagi tahunya kesabaran mereka terlalu tinggi. Hadis yang kelima dan yang terakhir, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahadun, tidak ada seorang pun, asbaru, yang lebih kesabarannya, yang lebih sabar, ala adha, terhadap mana-mana penderitaan, sami'ahu, yang dia dengar, minallahi azza wa jalla, berbanding Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat bahasa Melayu kita di bawah tu, terjemahan kita, kalau kita baca terjemahan saja nampak macam ada keliru sikit. Jadi la ahadun asbaru ala adha sami'ahu minallahi azza wa jalla, tiada seorang pun yang lebih bersabar, letak berbanding Allah Subhanahu wa taala terus. Maknanya manusia jika nak dibandingkan dengan Allah memang tak boleh banding. Cumanya Nabi nak bagi tahu di sini, Allah Subhanahu wa taala ni mempunyai sifat terlalu bersabar. Apa yang manusia kata kepada Allah Subhanahu wa taala pun Allah Subhanahu wa taala tetap sabar. Macam mana? Innahu la yusyraka bihi, manusia ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kongsikan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Itu yang berlaku. Wa yuj'alu lahul walad, dan manusia ni menjadikan Allah sama seperti makhluk, ada anak. Ada manusia yang mengatakan Allah mempunyai anak. Malaikat tu anak perempuan Allah, Nabi Isa anak lelaki Allah, macam-macam perkataan manusia. Wa yu'afihim wa yarzuquhum, dalam situasi yang begitu pun Allah boleh bagi lagi kesihatan kepada mereka, dan Allah bagi lagi rezeki kepada mereka. Ini memang sabar betul Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ni jenis yang Tuhan yang tidak sabar, memang hancur lebu manusia dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah punya kuasa, Allah Maha berkuasa. Segala benda yang ada di atas muka bumi ini, kalau Allah nak buat, Allah boleh buat dengan kun. Jadi Allah sebut jadi, fayakun, akan terjadilah perkara tersebut. Tapi betapa sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia menyekutukan Allah, walaupun manusia kata pelbagai perkataan yang tidak munasabah kepada Allah, Allah ada anak dan sebagainya, tapi Allah masih lagi bagi kesihatan kepada mereka, masih lagi beri rezeki kepada mereka, sehingga mereka tidak mati kelaparan. Tengok orang kafir, macam-macam perkataan yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bukan Islam, tapi adakah mereka lapar? Tak. Bahkan mereka lebih kaya lagi daripada kita. Adakah semua mereka sakit yang menyekutukan Allah ni? Tidak. Bahkan sebahagian besar daripada mereka lebih sihat daripada kita. Tapi begitulah situasinya, Allah masih lagi memberi kesihatan kepada mereka, Allah masih lagi beri rezeki kepada mereka, makan mereka cukup, minum mereka cukup, kehidupan mereka lebih mewah lagi. Kerana dunia ni tak ada nilai bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirat juga yang lebih khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ini tajuk lain. Dakwah serta kejayaan sebenar orang-orang soleh hasil kesabaran mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tetap mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mewarisi kesabaran yang jitu dalam menyebarkan risalah Islam.
iaitu dengan keimanan yang mantap tanpa mengenal rasa jemu, keazaman yang teguh tanpa mengeluh, serta pajakan pendirian yang kejam tanpa diusik oleh rasa lemah. Sahabat-sahabat, mengapa mereka boleh bersabar? Kerana mereka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dan mereka ikut kesabaran yang dimiliki oleh Nabi. Benda-benda begini tuan-tuan, sifat yang ada pada seorang manusia ini kita kena belajar melalui tengok, melalui warisi. Macam seorang bapa yang cukup sabar dengan kerana anak-anak dia, maka kesabaran seorang bapa itu akan diwarisi oleh anak. Diwarisi ni bukan kata tak belajar tiba-tiba dapat, tidak. Diwarisi ni anak tengok kelakuan sabar yang ada pada seorang bapa ini, anak akan mengikut sedikit demi sedikit kesabaran seorang bapa ini. Macam mana seorang bapa sabar kejut anak dia sembahyang, lepas kejut, lepas kejut 10 kali tak bangun pun kejut lagi. Macam mana seorang bapa sabarnya mendidik anak-anak sehingga anak-anak besar pun diajar lagi, sehingga anak-anak tua berkeluarga pun diajar lagi sabarnya. Tapi setengah anak-anak bila mereka melihat ibu bapa mereka tidak sabar, sifat tidak sabar ini akan diwarisi oleh anak-anak. Bila dia mendidik anak-anak dia, dia berkelakuan seperti bapa dia mendidik dia juga. Maknanya ini yang saya sebut diwarisi. Maknanya kita nak belajar kesabaran, kena belajar dengan orang yang dah memiliki kesabaran. Sebab kesabaran ini kita kena ambil daripada hati ke hati. Berapa ramai manusia yang bercakap mengenai sabar tapi dia sendiri tak sabar. Berapa ramai manusia yang tidak bercakap tentang sabar tapi dia mewarisi sifat sabar, ada dalam jiwa dia. Maknanya kita bukan sahaja kena belajar benda ataupun sifat sabar, tapi kena mewarisi daripada orang yang memiliki kesabaran. Barulah kita ada sifat sabar. Kenapa? Tengok dia sabar, apa yang berlaku kepada dia, dia sabar. Macam sahabat tengok Nabi SAW. Nabi disimbah air kencing, Nabi sabar. Nabi disiram dengan najis, Nabi sabar. Nabi diletakkan duri di hadapan rumah Nabi, Nabi sabar. Nabi dibuat macam-macam perkara, Nabi sabar. Bahkan Nabi doa kebaikan untuk umat Nabi SAW. Sahabat pun bila ditengok Nabi buat begitu, dia tidak mampu untuk menjangkau lebih lagi daripada perbuatan Nabi SAW. Dia kena tiru perbuatan Nabi. Kerana dia nak melewati perbuatan Nabi, dia ni siapa? Dia ni orang yang mengikuti Nabi SAW. Maka kesabaran itu tetap ada dalam jiwa dia, kerana dia hari-hari tengok Nabi bersabar, benda ni melekat pada jiwa dia. Begitu juga tabi'in. Jadi generasi tabi'in yang merupakan generasi sesudah para sahabat pula telah mengambil ruh kerohanian yang jitu ini daripada para sahabat baginda, dan beginilah yang berlaku seterusnya dari setiap masa dan zaman sehinggalah sampai ke hari ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qaifatun min ummati, akan sentiasa ada satu golongan, satu taifah min ummati, di kalangan umat aku, zahirina, yang akan tetap zahir alal haqqi, di atas kebenaran, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga datangnya urusan Allah, sehingga datangnya keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum zahirun, sedangkan mereka tetap juga zahir membawa kebenaran. Maknanya akan sentiasa ada kelompok-kelompok manusia yang berada di atas jalan kebenaran. Mereka ni jelas-jelas nampak mereka bawa kebenaran, walaupun pelbagai ujian yang melanda, mereka jelas-jelas nampak kesabaran mereka. Nyata. Ini tak janji daripada Nabi SAW. Ini kisah Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ini khalifah Islam Bani Abbasiyah, tapi disebut sebagai khalifah Islam yang kelima, digelar sebagai khalifah Islam yang kelima kerana sifat kepribadian yang beliau miliki dalam memerintah negara hampir sama dengan sifat para sahabat Nabi SAW, khalifah yang empat. Padahal bukan ikut turutan, kalau ikut turutan yang keberapa sudah dia, tapi digelar sebagai khalifah yang kelima.
Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika anak beliau yang soleh meninggal dunia, beliau telah mengeluarkan satu ungkapan yang berbunyi, sesungguhnya Allah lebih menyayangi dia, dan aku bermohon kepada Allah agar menjauhkan aku dari mencintai sesuatu perkara yang bertentangan dengan kecintaan Allah. Apa maksudnya? Maksud yang terkandung dalam kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ialah bila anak dia meninggal dunia, Allah ambil sesuatu daripada dia, memang hatinya terasa sedih. Tapi dalam situasi begitu, dia tahu bahawa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sebagai satu ujian kepada diri dia, ambil anak dia. Maka dia mengeluarkan kata-kata, sesungguhnya Allah lebih menyayangi dia, lebih menyayangi anak dia berbanding diri dia. Dia sayang kepada anak dia, Allah pun sayang juga kepada anak dia, tapi Allah lebih menyayangi anak dia, anak Umar bin Abdul Aziz. Dan aku bermohon daripada Allah agar menjauhkan aku daripada mencintai sesuatu perkara yang bertentangan dengan kecintaan Allah SWT. Minta jauh daripada dia suka anak dia hidup, sedangkan Allah suka anak dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan. Ini sesuatu yang terlalu tinggi nilai dia berbanding dengan apa yang kita faham. Kita faham macam mana anak kita suka dia hidup, yang Allah suka dia meninggal tu, itu lain cerita. Bagi kita nak dia hidup. Tapi bagi Umar Abdul Aziz, dia minta jauh daripada kehendak dia tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah redha sereda-redanya, pasrah dengan erti kata yang sebenarnya, 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suka terhadap apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya dijadikan sama dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia menjadi hamba yang betul-betul mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari segi zahirnya dia tak mahu juga anak dia meninggal dunia, tapi dari segi hatinya itu yang dikeluarkan. Maknanya dia tidak mahu terlampau bersedih, kerana itu sudah pun menjadi satu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai untuk anak itu meninggal dunia, maka dia juga turut meredai perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak dia sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita silap faham. Bila anak kita meninggal, kita pun oi hebat belajar tasawuf, jadi tak apa anak aku meninggal pun aku suka anak aku meninggal. Kenapa? Sebab Allah suka anak aku meninggal, aku suka. Orang akan sebut gila. Ini untuk hati kita je. Mulut kita ikut syariat, hati kita ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi didik hati, jangan timbulkan fitnah, jangan timbulkan kekacauan dalam kehidupan kita. Bila orang lain dengar, jadi masalah. Kita nak bagi tahu kita hebat je, tu pun salah juga. Nak bagi tahu orang kita hebat, bahawa kita boleh redha dengan kematian seseorang. Jangan begitu. Apa yang dialami oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala juga merupakan seajaib-ajaib kesabaran, iaitu di saat beliau sedang membicarakan tentang hadis Nabi SAW, beliau disengat kalajengking sebanyak 16 kali sengatan. Sedang baca hadis Nabi, datang kalajengking sengat di kaki dia 16 kali sengatan, sehingga kan muka beliau berubah menjadi kuning, kemerahan dan pucat. Kuning, kemerahan, merah muka kerana menahan sakit, pucat kerana bisa dia sudah pun meresap. Ini situasi yang berlaku. Walaupun begitu, beliau tetap tidak berhenti dari menyampaikan hadis sehingga majlis tamat, semata-mata kerana membesar serta mengagungkan hadis junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kepada beliau kenapa dia tak sanggup nak ganggu pembicaraan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masalah-masalah individu yang dihadapi oleh dia sendiri. Sebab tu Imam Malik ni istimewa dia. Bila kita baca sirah dia ni seorang yang istimewa. Bila nak membicarakan masalah-masalah lain, dia tidak kisah sangat.
Tapi bila melibatkan hadis Nabi SAW, nak bercakap tentang kalam yang mulia keluar daripada mulut Nabi yang termulia, maka dia pergi ambil wuduk dulu, dia pergi pakai serban dulu, dia duduk dengan tenang. Lepas itu baru dia bercakap tentang hadis Nabi SAW. Ini ulama-ulama salafus soleh yang dulu-dulu punya, yang terlalu hampir dengan Nabi SAW. Sebab itulah ulama-ulama kita ajak adab. Duduk dalam majlis dia tak bagi bertongkat, duduk dalam majlis tak bagi bersandar, duduk dalam majlis tak bagi tengok handphone, duduk dalam majlis macam-macam lagi. Apa adab-adab yang dititik beratkan semasa belajar ilmu pengetahuan, supaya ilmu cepat masuk. Keberkatan ilmu tu menghampiri diri kita, berbanding dengan kita duduk tidak menghormati majlis ilmu. Jadi setengah-setengah ulama dia menitik beratkan betul-betul mengenai adab kepada ilmu. Ini adab yang ditunjukkan oleh Imam Malik, betapa dia sabar. Sedangkan gigitan kalajengking ini, kalau kalajengking ini kita angkat kaki dia, kita tolak dia jauh-jauh, dia tak mampu dah gigit kita. Sebab kecil dia saja. Kalau terpelanting jauh, lambat dia nak berjalan. Tapi Imam Malik tidak buat, semata-mata menghormati kalam Nabi SAW. Kita tanya ustaz, boleh tak baca Quran sambil tidur? Sambil tidur baca Quran begini. Ustaz baca Quran boleh tak dalam tandas? Dalam tandas baca Quran. Tak hormat. Ulama-ulama bila melibatkan benda kemuliaan dalam agama Islam, mereka hormat. Sehingga kan ulama kan banyak kitab membicarakan tentang boleh tak boleh kita berzikir kepada Allah SWT, sebut subhanallah, 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 guna tangan kiri. Sampai ulama boleh karang kitab yang begitu tebal untuk membicarakan bertasbih guna tangan kanan atau tangan kiri. Nak bertasbih, puji Allah Subhanahu Wa Taala, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat yang tidak layak. Tapi jauh sekali jika dibandingkan dengan kita lah, kehidupan kita sekarang ni. Sebab itu ulama-ulama sebut adab ni terlalu penting. Lain situasinya kalau kita ada masalah. Macam saya pun kadang-kadang bila duduk lama tak tahan, kena bersandar. Kenapa? Tulang belakang ni kalau duduk lama sakit betul. Memandu kita duduk sudah, lepas tu bila duduk dalam majlis kita duduk lagi. Sebab itu kadang-kadang cari tiang. Kenapa? Sebab situasi kita. Tengok juga situasi kemampuan kita. Ustaz muda-muda pun sakit belakang sudah sakit, tak tahulah kenapa. Tak tahan duduk atas kursi lama-lama, duduk mandu lama-lama. Bila balik rumah kita bagi angkat tangan belakang, menggeliat dulu, barulah rasa lega. Tengok situasi kita, kemampuan kita setakat mana. Tapi jangan sampai tidak beradab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahunya, adab ini membawa kepada sabar. Sabar ini menyebabkan seseorang itu menjaga adab. Jadi Imam Malik ni kesabaran dia sehingga kan dia sanggup disengat kalajengking lagi daripada tidak beradab dengan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, ini cerita lain lagi ni, cerita ni. Zunnun al-Misri masuk melawat pesakit. Sedang beliau bercakap-cakap, tiba-tiba pesakit tadi mengerang. Lalu Zunnun berkata kepadanya, tidak sadiq dalam mencintainya barang siapa yang tidak sabar dengan pukulannya. Allah pukul sikit, kita mengerang kesakitan. Aduh, teruk betul. Zunnun bila dia masuk jumpa orang sakit itu mengerang, dia pun sebut laisa bisadiq fi hubbih, tidak jujur, tidak sadiq, tidak benar dalam mencintainya. Man lam yasbir ala darbih, sesiapa yang tidak sabar dengan pukulannya. Allah bagi ujian sikit dah pun tidak sabar, sedangkan kita bagi tahu kita sayang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang tidak jujur. Apa yang disebut oleh pesakit tadi? Tiba-tiba si pesakit berkata, bahkan orang yang tidak sadiq dalam mencintainya ialah orang yang tidak terasa lazat dengan pukulannya.
Dari sini Zunnun al-Misri belajar. Dia sebut orang yang tidak jujur ialah orang yang tidak sabar bila Allah bagi ujian. Tapi disebut oleh orang yang mengerang tadi, dia kata orang yang tidak jujur, yang sebenar-benar tidak jujur ialah orang yang tidak terasa lazaz dengan ujian. Malam yataladzaz bidarbih. Allah bagi uji, kita terasa bahawa ujian itu menyebabkan kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manusia yang berlazat dengan ujian, kerana dia tahu bahawa semakin banyak ujian semakin gugur dosanya, semakin banyak ujian semakin banyak pahalanya, semakin banyak ujian semakin tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia berjaya mengharungi ujian, semakin hampir dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebut laisa bisadiq fi hubbih, tidak jujur dalam mencintainya. Man lam yataladzat bidarbih, sesiapa yang tidak terasa seronok, tidak terasa lazat dengan pukulannya, ujian yang Allah bagi. Maknanya kata-kata Imam Zunnun al-Misri ini sudah pun hebat. Kalau tak sabar, bukan orang yang jujur. Dia bagi lagi, dia menempelak lagi Zunnun al-Misri, seorang ulama. Dia kata bukan sekadar tidak sabar orang yang tidak jujur ni, bahkan orang yang tidak jujur yang sebenar ialah tidak terasa lazat. Maknanya level dia lagi tinggi, sebab dia yang menghadapi ujian. Faham tak? Ya, boleh kan? Ibnu Shibramah, apabila bala turun kepadanya, beliau berkata, ini adalah awan yang kemudiannya akan berlalu. Sahabatun thumma tanqashi'u. Sahabah ni awan. Thumma tanqashi'u, awan dia datang sekejap, kemudian dia akan berlalu. Sifat awan ni tidak tetap pada satu-satu tempat. Jadi bila ada musibah, anggaplah dia seperti awan, datang sekejap dia akan pergi, datang sekejap dia akan meninggalkan kita. Jadi sakit bukan datang pada bila-bila masa ataupun sepanjang masa, bahkan sekali-sekala dia datang, kemudian dia akan pergi, kerana itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam membicarakan tentang sabar, orang-orang sufi mempunyai kalam yang cukup ajaib lagi indah. Mempunyai kalam yang cukup ajaib lagi indah. Suatu ketika Imam Ash-Shibli ditanya tentang sabar, lalu beliau mengungkapkan dengan katanya, sabiras sabra fastaghathu bihi sabru fasahal muhibbu bis sabri sabra. Ini kalau kita nak faham bahasa kita ni macam berbelit-belit. Sabiras sabra, sabar itu bersabar. Fastaghathu bihi sabra, lalu sabar itu memohon pertolongan daripada Allah. Dia tu seorang yang sabar sudah. Seorang yang sabar, dia bersabar lagi. Dia meminta pertolongan pun daripada Tuhan yang memberikan kesabaran kepada dia. Maknanya seorang yang sabar tidak terlepas diri daripada kesabaran. Kemudian dia mengikat dirinya dengan minta pertolongan daripada Tuhan yang menurunkan sifat sabar kepada diri dia. Maknanya pergi mari pun dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kesabaran dia tu terikat dengan Allah. Fasahul muhibbu bis sabri sabra, pencinta itu meraung dengan kesabaran dalam keadaan bersabar. Walaupun dia memekik pun dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut pencinta itu meraung dengan kesabaran. Dalam keadaan dia keluar kata-kata dia macam tadi, dia mengerang kesakitan mulut, tapi hati dia ya Allah. Maknanya ini meraung dengan kesabaran. Walaupun mulut itu mengungkapkan kata-kata yang kadang-kadang bila didengar, macam Zunnun al-Misri tadi, dia mengungkapkan kata-kata laisa bisadiq, bukan jujur kalau begitu, tapi dijawab oleh si pesakit lebih tinggi daripada apa yang digambarkan oleh Zunnun al-Misri. Sama juga bila kita ziarah orang sakit, orang tu jangan merungut, kita kata. Benar dia bukan merungut, dia nak mengeluarkan suara dia, nak menunjukkan sifat sabar dia. Nak buat benda lain tak boleh sudah. Keluarlah perkataan padahal dia dalam hati dia menyebut ya Allah.
dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi bila kita dengar, seolah-olah dia berungut, seolah-olah dia tidak redha. Tapi sebenarnya dia yang tahu apa yang berada di dalam hatinya. Sebab itu disebut sabar itu bersabar, lalu sabar itu memohon pertolongan. Pencinta itu meraung dengan kesabaran dalam keadaan bersabar. Walaupun mulut menyebut, tapi hatinya tetap bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kalau mulut menyebut dengan sesuatu yang keluar daripada batas-batas kesabaran, itu lain lagi. Inilah permata orang-orang tasawuf. Mereka sentiasa membentangkan jiwa demi menadah keradaan Allah yang Maha Agung di bawah naungan kesabaran. Mereka bertepatan dengan apa yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, alladzina idza asabathum musibah, dan orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah ataupun kecelakaan, qalu, mereka menyebut dengan kalimah tarjih. Tarjih ni apa? Menyebut kalimah inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Ini kata-kata yang membawa kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang berlaku kepada kita musibah, kita sebut inna lillah, kita ini milik Allah. Bila milik Allah, Allah bebas melakukan apa sahaja kepada yang dimiliki. Macam kita punya motosikal, kita bebas buat apa sahaja kepada motosikal kita. Nak buang tayar pun orang tak marah, sebab kita punya. Kalau orang tanya kita kenapa buang tayar, kita boleh jawab dengan pelbagai jawapan. Sebab kita punya. Itu kita punya. Kita ini Allah yang punya. Jadi kalimah yang kita tarjihnya ialah kita menyebut inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Biarlah Allah nak buat kita apa-apa pun, kita diuji pun, kita diminta sabar, kita diberi sedikit nikmat, kita diminta bersyukur, kita diminta infakkan harta kita. Jadi semua yang ada pada kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sedar dalam keadaan ditimpa musibah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan mereka untuk Allah dan kepada Allah, kerana itu mereka layak dibalasi Tuhan dengan ganjaran yang banyak tanpa perhitungan, dan sebaik-baik ganjaran adalah untuk orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dua kebaikan, dua ganjaran di situ. Salawatum min rabbihim, pelbagai nikmat yang Allah berikan, pelbagai kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, wa rahmah, dan rahmat daripada Allah. Semua ini adalah kerana insan yang menjadi contoh ikutan tertinggi mereka dalam kesabaran adalah Sayyidina Rasulullah SAW, yang telah berhadapan dengan pelbagai jenis ujian dan cabaran. Kesabaran dan pendirian mereka semakin kukuh, dan inilah sunnah para Nabi. Fasbir, maka bersabarlah kamu semua, kamu kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana rasul-rasul ulul azmi bersabar. Siapa rasul ulul azmi? Nabi apa? 5 orang. Tak ingat dah. Nabi apa? Nabi kita lah dulu, Nabi kita. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kalau daripada atas, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi ini kalau kita baca sejarah mereka terlalu sabar. Ya, bacalah sejarah mereka. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ini ayat Quran semua. Dan bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu melainkan dengan Allah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih, berduka cita terhadap degilnya orang kafir. Wala taku fi dhiqin mimma yamkurun, dan jangan kau rasa sempit dadamu disebabkan mimma yamkurun, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat di budaya. Walaupun orang kafir macam-macam perancangan mereka, Allah bagi tahu kepada Nabi, jangan kau rasa sempit dada. Kita ni kadang-kadang orang buat sesuatu kepada kita, kita nak sabar tak boleh. Sempit dada kita, sempit. Menyumpah 2-3 kali, tenang. Itu bukan cara dia. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku kalau tak sumpah tak tenang. Kalau sumpah baru tenang. Terbalik. Sebenarnya bukan sebab sumpah, sebab kita meluahkan. Kalau kita biasa meluahkan kepada manusia, bila kita keluar melalui mulut kita, kita akan rasa lepas, lega, tenang.
Itu perasaan kita. Sebenarnya bagi manusia yang sentiasa meluahkan perasaan dia kepada Allah SWT, bila dia mengadu kepada Allah, dia rasa tenang. Tak rasa tenang lagi, dia mengadu lagi sehingga menitiskan air mata, dia akan rasa tenang. Tapi orang kita terbaliklah. Jadi cuba-cuba belajar. Ini penutup sudah, isyak pun masuk sudah. Jadi kita ambil yang penggayaan kedua terakhir itu. Akhir sekali ketiga-tiga sifat, iaitu as-sidq yang kita mula-mula baca dulu, kemudian al-ikhlas yang sebelum ini, dan yang kita baca ini as-sabr, merupakan rukun sair ilallah. Manusia yang nak menelusuri jalan ahlillah, jalan rohani melalui jiwa dia kena melalui, alhamdulillah, 3 rukun yang besar ini. Pertama as-sidq, jujur. Yang kedua al-ikhlas, ikhlas. Dan yang ketiga as-sabr. Ini adalah sifat yang asas, yang wajib ada, yang perlu ada kepada seseorang manusia yang nak membersihkan jiwa. Sesiapa yang tidak membina perjalanan suluknya dengan rukun ini, maka dia terputus dalam perjalanan, sekalipun dia menyangka dia usul, fahuwa maqtu'. Dia juga terhenti meskipun dia menyangka dia berjalan. Jadi 3 sifat ini merupakan asas di dalam perjalanan seorang murid untuk membersihkan jiwa dia. Sifat-sifat asas yang perlu ada. Wajib mulakan dengan 3 sifat ini. Walaupun sifat-sifat lain kalau tak ada sekalipun, mulakan dengan sifat ini dulu, mesti. Pertama jujur. Tapi susah lah nak cari orang yang jujur. Susah pun, kita sudah belajar banyak sudah. Itulah sifat as-sidq, dihuraikan dengan panjang lebar. Al-ikhlas dihuraikan dengan panjang lebar, sampai tajuk ini panjang juga. Lepas-lepas ni akan jadi pendek-pendek sikit-sikit. Tapi kalau kita nak panjang, boleh rujuk kitab-kitab yang lain. Setakat itu saja untuk malam ini. Aku lupa lihat, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma shfi li sahibi wa li mursyidi Syekh Zakaria bin Abdul Rashid. Ishfi ya anta syafi, la shifaa'un illa shifaa'uk, la yughadiru saqman wa la hadman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li jami' ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalati wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir li akhina Ustaz Nas. Allahumma ighfir li akhina Ustaz Nas. Allahumma ighfir li akhina Ustaz Nasir ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa ath-thawb al abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa 'idhu min 'adzabil qabri wa fitnatihi wa min 'adzabin nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada seorang sahabat ana di Semenanjung, dia banyak berkhidmat kepada alim ulama, nama dia Nas ataupun Nasir. Dia meninggal dunia di perkarangan masjid selepas menunaikan solat asar. Dia rasa tak sedap dada, kemudian dia keluar daripada masjid, dia duduk di bangku, kemudian dia menghembuskan nafas terakhir di sanalah. Orang yang ahli masjid, ya, ikhwan kita. Jadi sedekah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Taqabbalallahu minna.